lelaki ni takkan pernah cukup untuk perempuan kan. Zaman social media sekarang ni kan, ibarat lelaki ni takkan pernah cukup untuk perempuan kan. Buat pun salah, tak buat lagi salah. Tapi sebenarnya aku nak assure korang ada 3 benda yang korang kena tahu sebelum korang mulakan relationship. First adalah financial status. Kalau kau tengok social media sekarang ni kan, ibarat lelaki kena tanggung semua benda sampai diri sendiri tergadai dan terbeban. Tapi sebenarnya nafkah wajib seorang suami ada 3. Tak percaya? Dengar apa Ustaz Zahidros nak kongsikan. Yang asal 3, makan minum, pakaian, tempat tinggal. So masa berkenalan tu, pastikan expectation ni clear. Nombor 2, confidence versus ego. Confidence lelaki ni bila dia tahu sebagai lelaki kekuatan dia kat mana, kekurangan dia kat mana. Kalau kita insecure dan tak nak mengaku kekurangan kita, itu yang dikira sombong dengan bongkak. Don't be insecure with your kekurangan, tapi cari partner yang boleh compliment diri korang. Nombor 3, rejection is a redirection. Percayalah setiap kali kena reject tu, Allah nak bagi kita direction baru. Walaupun perit, sakit, susah nak move on tu, tapi better cari orang baru yang pandai appreciate kita daripada orang lama yang suka memperlekikan kita. Semangat, okay? Kalau korang rasa benda macam ni manfaat, like and share dekat brother-brother luar sana yang patut dengar benda ni, okay? Semangat!